Sebab ubat hospital ni dia tidak menghilangkan dan tidak membaiki kita. Sebab ubat hospital ni pada saya untuk sekadar menurunkan saja. Kalau kita tak makan, dia naik balik darah tinggi, kencing manis. Dia bukan penawar, penahan. Bermacam-macam suplemen, bermacam-macam ubat. Semua tak menjadi. Yang menjadi pada saya Betadine. Betadine ni produk barulah. Tapi semenjak saya guna ni, alhamdulillah, kencing manis saya turun lah. Darah tinggi pun turun. Selalu saya akan buat cek dekat farmasi. Seminggu sekali dia akan paling tinggi pun 6-7 lah. Sebab saya tak nak dia turun bawah sangat. Bila dia turun bawah sangat, dia akan hypo. Sebelum saya ambil Betadine ni, saya dalam 12, 16 saya ambil ni makin turun lah. Cantik lah orang kata. Darah tinggi, kencing manis saya cantik lah. Kira mata pun orang kata apa problem kan. Tapi bila ambil ni alhamdulillah lah. Kalau saya pergi laser mata, tapi bila dah ambil benda ni, pandangan pun dah cantik, saya tak guna, saya pergi laser mata. Itu cakap tak payah ambil laser lah. Saya dah benda ni saya dah ambil, dah amal lah. Betul. Bukan lapar. Orang pun tegur saya pasal badan susut tu. Tak ada lapar sangat lah orang kata. Dia orang kata boleh lah pukul 5 kan, pukul 6 baru makan. Sarapan pagi tu roti canai sekeping dah cukup. Boleh tahan sampai 5-6. Kalau tak orang kata kan pukul 10, pukul 8 sarapan, pukul 12, pukul 2, pukul 1 sering makan lagi. Dia punya kelaparan tu kita boleh kawal. Raya korban tadi. Lepas raya saya makan aiskrim pula tu. Kalau saya makan hospital, dia akan pergi 18-20. Tapi bila saya ambil ni, dia akan pergi, kalau saya tak kontrol pun dia akan pergi 10. Suplemen ni saya panggil ni herba. Saya tak panggil ubat, saya panggil herba. Herba ni dia sebagai penawar. Bila saya minum makan benda ni, sebadan segar dan ringan, dah seringan badan. Dan pada saya Betadine ni banyak membantulah untuk yang sakit kencing manis dengan darah tinggi. Macam kata yang buat hospital apa itu metformin saya beli hospital saya tak nak. Saya kata saya makan benda ni tak ada kesan. Pada saya, siapa yang belum mencubakan Betadine ni elok mencuba. Yang mana kencing manis orang kata dia nak naik, dia tak nak turun, boleh cubakan produk Betadine ni. Sebab saya salah seorang pengguna dia dan salah seorang pengguna yang suka nak beli ubat kat Facebook. Tapi alhamdulillah bila saya guna Betadine ni, saya cuba Betadine ni, alhamdulillah banyak perubahan pada saya.